Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Humairah binti Muhammad Zahir. Hari ini saya akan membaca surah Al-Fatihah dan memberitahu di manakah bahagian yang sering dilakukan kesilapan oleh orang ramai dalam bacaan surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk kesilapan yang selalu dilakukan oleh ramai orang adalah pertama dalam ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat pertama surah Al-Fatihah ini iaitu di mana huruf Ain dalam perkataan alamin sering dibaca seperti alif biasa, seperti alamin. Dan manakala huruf Rabbi yang di mana perlu sabdu pada ba, tidak selalunya dibaca dengan betul. Okey, seterusnya bagi ayat Ar-Rahmanir-Rahim, huruf ha dalam surah ini selalu ditukar kepada ha biasa, yang mana selalu dibaca seperti Ar-Rahma, dia tak tekankanlah menjadi ha pedas itu. Seterusnya pada ayat yang kelima, ayat ihdinas siratal mustaqim, selalunya dibaca ihdina tu dibaca seperti ha pedah, yang mana sepatutnya dibaca dengan ha simpul. Ada juga huruf sad di dalam siratal ladzi, dalam siratal mustaqim, sering dibaca dalam huruf sin. Dan kesalahan yang selalu dilakukan juga adalah dalam ayat terakhir waladdallin, di mana huruf lam tersebut tidak dipanjangkan. Sepatutnya dibaca seperti dallin dengan 6 harakat, tapi selalunya dibaca dengan pendek dan tidak jelas sabdunya. Wallahu a'lam.